Hai, Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Kami 1905. Sehari ni kita nak main game SNES Corp. Yes, game ni kalau korang nampak dia punya gambar dia memang cantik ni. Agak ya, ada gambar kita dekat situ kan. Dia kata player solo, multiplayer, donate menu. Tapi hari ni kita tak bermain dengan mana tekan multiplayer. Ya, mantap. Dah ada. Kali takut penakut ni password dia. Janganlah kali. Ini kali lah. Bukan kali ni. Takut jangan ni lah. Salah. Aku boleh start bilang apa. 7 kali lah. Oh, kali lah ada. Level kosong. Kali dah pernah main dah. Jadi kita tunggu. Okay. Sabar. Kita tunggu. Cepat lah. Start. Kali jangan kena start kan. Yay! Waiting for server. SNES. This game loading lah. Woo! Tiba ada play customize. Okay. One. Okay. Naik one. Tak kali. Kau yang kena select. Dah ready. Mantap. Best game ni. Weh, jadi kata best Game ni kena ada oksigen apa semua. Tak ada. Ya, mantap. Tapi dia kadang-kadang masuk juga. Night guard. Okay. Dia nak ikat. Kenapa ni? Dia punya ni story. USA, 1993. After a long financial struggle, you finally found a summer job. Freddy Fazbear's Pizza, looking for night guards to keep the place in order during closing time. However, you soon realize the company is not only in crippling debt, but also behind a terrible tragedy. Some people say the animatronic characters carry the souls of the children who died there. Desperate for money, you chose to ignore these facts and made your way to the location. Kita dah boleh slowkan sikit kot. Okay, mantap. Dah. Okay. Weh, kenapa goyang kamera? Lag tau, dia goyang. Kali lompat dah. Kalin lag. Kalin, sabar. Aku pun goyang kamera ni. Dia jalan lambat sikit. Ya kan? Oh, Kalish kata kan. Sabar. Weh, kenapa tak boleh masuk? Oh, okay, dah masuk. Aku tak nak tunggu. Mana nak tutup itu tadi? Oh, tekan ni lah. Cari dia kali. Dia aku duduk dalam ni. Cepat kali. So let's just focus on gaining from your birth. Okay? Let's see. First, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. Okay. Boleh skip tak? Welcome to Freddy Fazbear's Pizza. Oh, dia kena ni. Boleh masuk. Sabar. Dia dekat dalam ni.
Siapa jaga kiri, siapa jaga kanan? CCTV. Okey, Kalish kau jaga kanan, aku jaga Aku kiri. dari CCTV. CCTV tak boleh elak-elak tau. Ha, dah baik Kalish yang jaga. Biar abang jaga. Ni aku boleh jaga ni. Tengok. Tu lag lah ni. Jaga je. Aku takut lah. Sebab susah tu dia gerak laju tau. Ha, tutup ke? Tak payah. Tak payah. Nanti habis bateri Nanti kita habis. Senang je. Kita je. Hai, kenapa sikit sangat? Dia memang macam tu. Boleh sorok ke dalam laci ni? Dan jangan terlalu guna banyak sangat CCTV. Kalau kita guna sangat CCTV, pun habis bateri juga. Ui, macam tu susah. Aisyah, CCTV. Okey, Khalil kau jaga kanan, aku jaga kiri. Sekarang ada Bani. Khalil kau belah sana Khalil. Ada Bani. Ya, ya, Ada Cika dan juga ada Steady. Okay, masih sama. Okey, Khalil tolong perhatikan je Okay, Khalil. sekarang ni kita kat sini. Kau on ke close? Ah. Buka je. Buka. Tutup. Buka. Jangan tutup. Ada bateri. Buka je. Weh, diorang dah bangun ke? Belum. Diorang masih je kat Perhatikan sini. diorang je. Ya, nanti salah satu akan hilang. Mana Sigma boy tu? Cepat. Apa? Tengok kamera kosong. Okay. Tak ada. Okey, kita tengah tunggu arahan daripada Khalil lah. Kau juga dah balik. Khalil dah ada bersayap kan geng. Dia akan bangun lambat. Dalam 3 AM baru dia bergerak. Kau boleh nampak, kita tak nampak pun AM apa. Dah start. Baik Sebab tu. dia punya ni dah Dah kosong. berkali-kali. Korang tak dengar kan? Yang Oh, bau. masih ada. Kalau korang tengok daripada, tapi kalau tak macam ni, kalau korang tengok daripada Khalil punya gambar tu, memang nampak muka dia bergerak ah. Tak ada apa. Tapi Khalil sesuai lah sebab Khalil pakai komputer Kursi pun tak boleh agree. ataupun laptop. Mungkin saya rasa korang tak nampak kan? Okay, kami belah mana? Kiri. Kita tengok. Oh, kami situ kan. Okay. Senang lah. Okay dah, aku dah tak ada bak. Kalau aku cakap tutup, baru tutup tau. Okay. Okay. Woi, apa benda ni? Ni bukan obat. Kau buat apa? Kenapa kepala kau gerak-gerak? Siapa yang dap-dap tu? Skibidi. Tutup Yin. Tutup kan? Kepala aku. Tutup. Dah tutup lah Dodol. Sebelah air tak tutup dulu. Alah. Siapa buka Dodol? Kenapa dia kadang-kadang terbuka ni? Tak, aku dah tadi fokus kat aku punya light guys. Wow. Sekejap Kalau kau reset, hilang lah Okay, kau. Bani dah tak ada. Bani dah gerak. Okay, dah buka tak? Nanti, Sabar. Bani tak bangun sekarang. alamak. Pak generator tu turun tau. Ini beban lah. Cari cepat kali. Aku pernah main game semalam je lah. First kan. 59% tinggal. Cepat. Tengok. Aku pun tengok sama-sama kali tengok. Tak nampak pun Bani kat mana. Bani tak ada kat sini. Weh, tutup. Dia kat sini weh. Dah tutup. Tutup semua dua-dua. Tak apalah Khalil. Kau biar je light kau. Biar aku tutup dua-dua pintu. Ya, Tutup guys, belah sorry, sini je. Tutup belah sini je. Belah sana tak payah. Belah mana? Kiri tak payah. Belah kiri, belah kanan tak payah. Kanan. Sini. Yang ni tak payah. Ni tutup. Yang ni tak payah. Tu tak payah. Okay, aku nampak dah. Okay, Bani kat situ. Aku takut generate power tu tinggal 45 je. Semua Bani hilang. Alamak, aku takut ni tiba-tiba dia datang. Takut lah. Dia tengok dia jump scare. Ni game ni tak adalah seram sangat tau. Tapi boleh lah. Kalau korang main dengan gambar yang cantik ke seram. Okay, sekarang Cika mana tak ada. Alamak. Jika dah mampus kan. Aku tak nak. Macam ada benda kat depan tu. Macam ada benda. Takut dah. Kan. Jangan buka. Tutup dua-dua ke? Dah. Bagus.
Alamak, 3 power life tinggal sikit je. Alamak. Tak nampak apa-apa lagi Okay, biar aku tengok sekejap kali CCTV. Kau pergi tengok tempat lain. Okay. Kau pergi jaga window. Okay, tak nampak apa-apa lagi setakat ni. Ni kenapa macam lag ni? Itu sama. Tak nampak orang lah. Alamak. Apa tu? Macam ada benda. Okay, tak ada apa-apa. Masalahnya kita kena cari dia ni. Mana dia? Alamak. Mana orang ni? Tinggal Freddy. Ready dah hilang. Weh, aku dapat 2 orang. Ready dah hilang. Bunny dekat camp 3. Bunny kat camp 3. Maksudnya pintu belah kiri jangan tutup. Pintu belah kanan pintu belah kanan buka. Pintu belah kanan. Kalis, aku tengah spectate CCTV ni. Pintu belah kanan. Yang ni. Aduh, boleh ke kita survive ni? Kalis, buka je lah dua-dua. Alamak. Buka je lah Kalis dua-dua. Apa? Tu Bunny weh. Tu Bunny. Bunny kat luar. Bunny betul-betul kat depan tu. Mata ni. Masa dia merah sabang. Mata dia putih. Seram Jangan ni. gerak. Jangan dudul. Jangan gerak lah. Nanti dia nak. Allah. Dam. Satu lagi. Mati lah. Ada Freddy juga lah. Mana? Semua ada. Ada cerita juga. Habis lah ni. Mati lah ni. Meninggal lah ni. Diorangnya kenapa tak attack kita? Dah kata dah. Kita semua mati. Main sekali. Seram juga game ni kan. Okay, Kita main lagi sekali lah. Sekejap. Kill by Freddy. Macam Freddy yang bunuh kita. Bukan Bunny je. Sebab Bunny tak ada. Sekejap. Batu dia saya ada locker. Okay. You are dead. We will receive on this night. The next night. Oh, okay. Okay, play again lah. Play again. Asal sampai 5 orang nak play game ni. Main je lah. Ni tak boleh play. Dah. Okay. Aku kena duduk dekat wifi lah. Pergi je ke wifi. Sekejap, geng. Ya. Ya, aku nak sekejap. Sebab tadi aku dah dapat tengok. Okay. Sekejap, tunggu kali lah. Kita gerak sama-sama. Kita gerak. Orang boleh main game ni lah. Sebab solo. Boleh tak? Jom. Okay. Sekejap. Okay, korang boleh perhatikan tau. Macam mana kalau laju? Alamak. Ayy. I'm going to report a message for you. Lepas sikit. Senyap lah. Dia kalau lag tu memang lambat Alamak, aku rasa dia akan bermula apabila kita masuk kat sini ya. Mana aku tahu. Aku pergi tengok jap dekat CCTV.
Okey, diorang masih ada. Perhatikan diorang dulu. Sekarang naik berapa? Sekarang pukul. Sekarang pukul... Kita jalan ke siput je. Sekarang pukul 12. Sekarang pukul 12. Dah, kau masuk je lah kamen. Okey. Aku check CCTV pula ah. Korang jaga pintu. Okey, biar aku check kat depan. Aku jadi pintu. Tak payahlah. Aduh, nak suruh air ni kan ayam tak suruh. Alah. Nanti kalau tengok kamera. Okey, Galis, kau jaga kamera. Aku jaga duduk pintu. Okey, bagus. Air kan di belakang, kau jangan di depan. Nanti kami kau pula punca. Saya di belakang. Okey, kau duduk je, Khalil. Sebab kau asyik lag je. Cepat, Galis. Itu apa lagi? Okey. Power left 90. Boleh guna sangat. Tak ada guna sangat lah. Mana korang? Dia akan bertambah ke apabila kita tak guna? Oh, ini tak ada. Oh, ini tak nampak kita lah. Sebab aku Galis, cepat lah. Pergi tengok. Kalau kau tak tengok pun, power left akan turun juga. Ada lagi ke? Dia dekat mana? Tak lagi. Tak bergerak eh? Okey. biar aku lihat CCTV. Sebab kalau aku tengok nanti. Nak tekan pintu uji ni. Sabar. Nak tutup sini sampai. Wah, lemak. Dah 85. Takut ni. Okey, ayam check. Aku rasa baik korang buka balik tu. Memang tak tutup pun. Aduh. Tutup. Tak tutup. Lampu tu buka, lampu pun dah padamkan. Kalau lampu tu buka, lepas tu Khalil, tengok kat tempat pertama. Sekarang naik one masih satu. Khalil, aku rasa kau jangan jaga ke lain. Tidak ada. Aku rasa baik tak payah. Kalau jadi CCTV boleh turun bateri. Okey. Tak payah lagi kot. Okey, Galis, kau jaga CCTV. Khalil, kau tak payah buat apa-apa. Biar aku jaga pintu. Aku tengok CCTV lebih awal. Jadi air nak suruh kita tengok pukul 5 pagi bila kena mandi. Sabar. Kau ni over lah. Tapi ni good progress tau. Sabarlah. Dulu kan korang kan kata kalau tengok CCTV nanti bateri apa turun. Lepas tu nak tengok balik. Sabarlah. Tengok kat CCTV tu dah kena mati. Ini apa tu? Buka lampu. Oh, ingatkan Freddy. Tengok je. Okey, dah ada dah. Dah tengok ke belum? Tapi okey lah. Tadi pukul 2. Bateri 30. Jangan tengok CCTV. Okey, sekarang dah boleh tengok. Abang pernah main game ni. Baru 2 AM. 3 AM baru tengok. Tapi diorang tak gerak lagi tau. Jadi rasa dia tak payah tengok pun tak apa. Kadang-kadang fosil ni bergerak. Dia akan kalau turun kalau tengok CCTV. Ya. Takkan nak tengok. Tak payah tengok lah. Jangan nak tengok lah. Weh, aku terkeluar. Tak rendang pun ni. Dia keluar ke? Tak, maksud aku tadi aku terkeluar pintu. Kau dah... Tengok lah, biar je lah. Kita tengok daripada sini. Siapa tengok CCTV? Weh, Bunny dah hilang. Bunny dah hilang. Bani dah gerak. Okay, baru tengok. Kalau tak tengok, Weh, tak masuk. aku jaga kamera. Aku jaga kamera. Kau dah kali kau jaga pintu. Ya. Aku jangan nak cabut kamera. Bani kat mana? Aku dengar step dia. Tapi tak tahu dia kat mana. Okey, Kapten 6 kamera disable. Kenapa kamera 2 pun tak boleh tengok? Di mana Bunny ni? Tak nampak pula tu dekat mana. Okay. Yo, dia kat mana yo? Oh lah, itu tak sedar hati je. Tak nak mati lagi. Aku masih jaga CCTV. Galis kau jaga pintu lah. Masalahnya tak nampak. Weh, Bunny dekat camp 18. Tak, ya. Tak nampak, tak tahu. Aku nampak camp Okay, 18. biar abang dia tengok. Aku Supaya nampak kat camp abang punya 18. lagi, abang punya lagi clear. Memanglah. Kita
Tapi aku rasa Dia gerak. dia dah gerak eh. Dia hilang dah. Buka ke pintu? Buka je dulu. Okey, sekarang ni kat camp 3, dia kat pintu belah kiri korang. Jadi tutup ke? Belum. Dia masih dekat. Weh, kita dah nak menang tau. Lagi sikit je. Lagi 2 jam je lagi. Sekarang bateri berapa? Baru 53. Boleh menang ni, boleh menang ni. InsyaAllah, insyaAllah. Aing tengah buat apa? Jangan tengok CCTV. Dia abang tengok Camp seorang. 3 dah tak ada. Aing dah tinggal 40 je. Kalis, kau tengok. Kau kan lagi kali. Abang tahu. Abang cakap. Dia abang tengok seorang ni tengok. Okey, sekarang baru dekat belah kiri. Dah nak masuk pintu. Tutup ke? Belum. Jangan tutup lagi. Masih jauh. Okay, kan. Okey, sekejap. Satu. Okey. Bukan masa ini masih stable kat sini. Nampak? Berapa AM? Dah 4 jam. Dapat. Okey, Cika dah gerak. Okay, abang Bukan di mana? Sekejap. Cika dekat... Kita kena simpan lagi bateri ni. Bateri tinggal berapa? 40. Tapi tadi waktu pukul 4. Kejap. Aku memang full step. Aku pun dengar tadi. AM? Tengok je lah kat atas tu. Entah tengok je lah atas tu. Kalis, tengok je di TV biar aku bagi tahu. Itu kau tak kat CCTV. Tak lah, ni boleh tengok lah kat situ. Ha. Yalah, tapi air nak nak tinggi. Mana nak nampak? Nampak. Ni kat mana ni? Aku takut Sekejap. Macam nak Weh, dia hilang ke mana weh? dah berapa bateri? 40. Allah. Weh, dah pukul 5. Bateri 39. Memang boleh menang lah ni. Aku rasa Okey, an Cika kat camp 7 jauh lagi dari kita. Kira tujuh kat. Okey. Jauh. Okey, sekarang kita tunggu ni je. Sekejap. Bateri masih lagi. Tengok je Kalis. Bateri ada lagi 30 lebih tu. Boleh menang ni. Buka man. Memang buka pun. Dah nak 6 AM. Lagi sikit je. Masa kita menang. Boleh main naik tu. Nak iwan kena ulang. Weh, Okey, tutup. tutup. Mantap. Jangan buka. Jangan buka. Dah Memang betul. Sebab Flik. Oh. Dekat pintu depan kita lah. Jangan buka. Sebab dia Jangan betul- tekan apa-apa Jangan tekan apa-apa. Tunggu. Sebab dia okey, dah gerak tempat lain. Sabar, jangan buka lagi. Okey, dah. Dia gerak ke aku ni. Dia sini. Dah boleh buka? Sebab Belah kiri boleh buka. Kiri. besar aku. Belah aku lah. Kiri kan. Yeay. Menang brother. Jadi kalau dia akan tunggu. Eh, kenapa tu? Okey, dah jom keluar. Dah boleh keluar. Akhirnya. Weh, lag. Weh, Cika gerak. Cika gerak tu. Tunggu. Tadi waktu kat depan aku dapat Cika datang. Dari belakang. Dari dekat balik. Acah-acah baik dulu. Kali kau jangan rasa tepat Khalil. Oh tak, tergerak-gerak. Aku rasa storage kau full tu. Tapi kau punya storage kau lebih besar daripada aku. Oh, batuklah. Jadi Freddy, Cika ni semua muka-muka bohong ni. Muka-muka bohong. Termasuk dulu lah Khalil. Kita orang boleh jalan macam biasa. Khalil. Ya, air keluar dulu dah keluar. Okay. Kita balik ke exit. Khalil kau keluar dulu. Dipersilakan. Bos.
Jom. Right. Nak cakap sorry. Okey, semua hidup. Kita nak dah. Next. Naik one ke nak naik tu lah. Boleh lah, kita main next night. Tapi kau pelat. Tak payah main di bawah. Dah kau cakap pelat. Tak nak suruh apa, kita orang pun tak payah main juga. Ya, aku pun main. Night guard. You are guard. Okay. Ada. Apa lagi? Kepala aku dah pusing-pusing macam helikopter. Okay. Sekarang ni nak tunggu air. Okay. FNAF kok. Don't run, don't yell, apa semua ni. Okay, jom. Senang sikit. Cepat. Aku pasal lu kali. Bye-bye. Weh, bunyi apa tu? Ni apa lagi dah buat? Gila lah, Freddy dah pergi pantas sejauh hari ni. Kalau kau nampak Freddy tu jauh. Power tak ada, kena lari dari sini. Weh. Siapa tu? Bani dah tak ada. Cari CCTV cepat, Alice. CCTV. Kalis, kau tengok CCTV eh. Bagi tahu tau. Okay lah. Lemak. Macam seram je naik 2 ni. Alamak. Alamak, aku takut eh. Nak tutup ke pintu? Weh, kan dia kata Terus lompat ke camp 3. gila ada pandai melompat eh. Gila laju. Okay, dah dekat dengan kita tapi masih kat camp 3. Camp 3 je masih dekat bilik. Tapi Tutup je lah. Kan dia boleh lompat-lompat. boleh tutup pintu belah kiri. Okay, bentuk. Kanan tak payah eh. Bau je bergerak. Ya, harap-harap boleh survive lah naik 2 ni. Buka ke Kalis? Okay, tak payah eh. Kau boleh bilang. Aku rasa dekat pintu sini. Selalu macam tu. Kalau ada orang kat pintu sini, dia akan pergi sini. Weh, baru pukul 1:374 je bateri. Ni jangan buka kamera. Belah kiri jangan buka. Wih, sabar Kalis. Jangan. Belah kanan dia boleh buka tau. Okay, jangan tengok dulu. Jangan tengok dulu. Sabar jap. Kau nak bilang kamera. Okay lah, tak apa. Aku tengok je lah. Terpaksa. Aku rasa memang naik. Aku rasa naik tu ni memang kita gila-gila lah nanti kita lagi. Weh, baru pukul 2.67. Kita dah jumpa jimatkan tau. Serius lah. Masalah ni dia punya Bani dia camp eh. Dia camp. Dia pandai. Takut je aku tekan. Okey. Alamak. Boleh aku kita survive lah. Tinggal 59% je bateri.
Pukul 2. Aduh, boleh ke? Kau rasa baik ke? Kau pernah main tak? Naik 2 kali. Pernah, ni first time. Okay. Okay, jangan tengok apa-apa. Tapi memang belah kiri ni tak boleh buka. Nanti kau yang banyak masuk. Aku bagi tahu bila bateri 10. Kejap. Dia kena bateri 10 kan baru tak boleh tengok CCTV. Bani dah hilang. Okay, kejap. Tengok. Aku takut dia pergi belah kanan pula. Bani tu. Okay, buku belah kiri buka. Okay, mantap. Wih, alamak. Dah gerak mana ni? Aku takut ni. Oh, makin dekat. Okay. Tu boleh. Kita belah kiri boleh tutup kan, man? Cika tak attack pun. Agak seram sekarang ni. Mana Cika ni? Takut ah. Alamak, 44 ni. Oh, naik. Baru pukul 3 pagi. 40 dah tinggal. Kamen, tutup Kamen. Belah kanan juga Kamen. Seram. Ada cikang dah mati je Kamen tadi. Ya. Kali jangan tengok CCTV dah. Tinggal 30 lebih. Kita ambil persiapan awal lah. Mana Bani? Bani hilang. Kalis, 20 jangan tengok CCTV kan. Ataupun 30. Aku bagi tahu kan. Aku kejap. Nak tengok cikang ni. Cikang memang dekat pintu. Memang tak boleh buka. Belah kanan jangan buka. Belah kiri boleh buka. Belah kiri boleh buka. Boleh. Jangan tengok CCTV. Jangan tengok CCTV. Bateri boleh tambah kan? Tak boleh. Tak boleh. Dia akan menurun je. Kita kena jaga pintu je sekarang ni. Cikang kat mana? Cikang kat belah sini. Belah sini. Belah Aduh. pintu. Kalau tengok CCTV kita akan mati kan. Kejap. Nak tengok juga. Bani kat mana dah. 10 jangan tengok tau. Kan? Kami tutup kami pintu. Dah tutup dah dua-dua. Sebab memang dua-dua kat depan pintu. Dah wait. Aku tengok CCTV pula. Jangan tengok CCTV. Dah nak 10 dah tu. Dia tahu. Kalau tidak kita mati Memang dua-dua dekat depan pintu sekarang. Cikang kat depan pintu ni. Bani kat depan pintu. Weh, sekarang dah pukul 4. Alhamdulillah. Dah nak pukul 5 kira good dah. Dia tu betul juga sebab tu dia sekarang. Alamak, macam mana ni? Dah 17% dah. Aku takut. Bani dah. Weh, bukan tak boleh tengok. 10. Foxy datang malu aja. Jangan tak kamera. Weh, asal bateri makin cepat? Oh, sebab dia Foxy. Dia kata dia Foxy makin cepat bateri akan habis. Alamak, habis dah. Aku rasa kita dah tak lama ni. Tapi dia kata kita kena escape kan nanti. Dia kan belah kanan buka kanan belah kanan. Belah kanan betul. Tak. Belah kiri jangan. Belah kiri ada tu. Alamak. Asal Kejap. makin menurun aku tak boleh belakang. Aku beri belakang lah. Takut lah. Cik baik ada tempat secret kat sini. Dah lah secret sangat. Tapi sorok sikit lah. Kejap lagi dia scam. Dia ni jump scare. Nasib baik ada rambut kali ni. Tak adalah seram sangat. Kita kena survive Tak tahu dah sekarang pukul berapa. Itulah dia pegang gitar tu. Belakangnya ada kursi aku nampak. Kat belah sini ada Freddy dengan Cika. Astaghfirullah. Gila lah. Meninggal. Memang meninggal lah kita. Tadi Bani tak ada kat sini. Tadi Bani gerak. Lepas Bani gerak tiba Foxy datang dah laju. Oh, ni Foxy ni menyamar Oh, okey. Faham. Boleh ke kita menang ni kalau mati? Oh lah. Tadi nampak. Sekarang tak nampak. Mati. Tak berjaya. Okey lah guys, sampai sini saja. Okey lah guys, sampai sini pada kali ni. Kita akan jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.